Assalamualaikum. Hari ini saya kongsikan cara saya masak ayam Palembang. Ayam yang telah kita bersihkan, gaul garam kunyit ya. Kita perap selama 5 minit bagi dia resap garam ke dalam isinya. Ayam ni kita gorenglah. Okey. Ayam ni kita goreng orang kata separuh masak dalam bahasa Melayu lah. Goreng separuh masak dulu. Okey, ayam kita pun dah masak. Okey, sekarang ni kita tumis 3 batang serai. Kita masukkan ni bawang yang telah kita kisar. Dalam ni ada bawang putih, bawang merah, halia. Okey. Dan kunyit. Kita tumis sehingga bawang kita ni garing. Ayam masak Palembang ni makan dengan pulut pun sedap. Bukan takat nasi putih je, pulut, nasi minyak. Nampak bawang kita dah kering macam ni. Dah habis air bawang, kita masukkan cili kisar. Okey, yang ni kita tumis sehingga dia pecah minyak ya. Kita masukkan 1 sudu serbuk ketumbar. Okey, nampak cili kita pecah minyak macam ni. Kita masukkan daun kari, air asam jawa. Okey, kita masukkan santan 50 ml. Masukkan 50 ml kicap. Kalau ada kicap pekat boleh masukkan kicap pekat, kelan nampak hitam lah. Okey, kita masukkan garam. Jangan banyak, sedikit sahaja. Sedikit gula. Dan kita masukkan ayam kita. Okey, nampak ayam kita biarkan dia betul masak ya. Sebab tadi kita goreng separuh masak. Kita masukkan bawang besar yang telah kita potong bulat ya, macam ni. Ini kita tabur cili merah untuk mencantikkan masakan ayam Palembang kita. Cewah. Okey, dah siap. Macam ni ayam Palembang kita.